Kita ada satu perkembangan besar yang benar-benar menarik perhatian seluruh peminat-peminat bola sepak Eropah. Mo Salah, ikon Liverpool dan salah seorang pemain paling berpengaruh di era moden. Akhirnya, beliau tampil bersuara dan kata-katanya cukup kuat untuk menggegarkan suasana bola sepak Eropah dan juga di Anfield. Mari kita huraikan situasi ini. Segala-galanya bermula selepas keputusan 3-sama menentang Leeds United, satu perlawanan yang sekali lagi menyaksikan pasukan Liverpool melepaskan gol di hujung-hujung minit akhir. Sejurus selepas perlawanan, Arne Slot menjelaskan kepada media mengapa Mo Salah tidak dimasukkan dengan alasan mahu melindungi pasukan daripada dibolosi oleh Leeds, bukan mencari gol tambahan. Namun isu sebenarnya lebih mendalam. Mo Salah hanya bermain 45 minit dalam 3 perlawanan terakhir dan tidak bermula dalam kesemua perlawanan tersebut. Untuk seorang pemain yang baru saja menyambung kontrak baru dalam tempoh beberapa bulan yang lalu, keadaan itu memang menimbulkan banyak tanda tanya besar. Di situlah Mo Salah membuat keputusan untuk cakap kepada pihak media. Kenyataan beliau sangat tegas. Beliau berasakan ada seseorang di kelab yang tidak lagi mahukannya di kelab dan dia tidak mendapat perlindungan ataupun penjelasan yang sewajarnya, dan dia juga menyifatkan dirinya dijadikan sebagai kambing hitam dalam situasi sukar yang sedang dihadapi pasukan. Mo Salah turut menyentuh hubungan beliau dengan pengurus Liverpool iaitu Arne Slot, menyatakan bahawa hubungan yang pernah wujud kini akhirnya kosong sepenuhnya. Ia menggambarkan satu suasana yang tegang dan tidak stabil di dalam skuad Liverpool. Paling mengejutkan, Mo Salah memberitahu bahawa dia akan mengundang ibu bapanya ke perlawanan menentang Brighton nanti kerana dia sendiri tidak pasti apa yang akan berlaku selepas itu, dan terutamanya apabila dia berangkat ke perlawanan AFCON. Mesej itu sangat jelas. Pintu perpindahan Januari mungkin terbuka untuk Mo Salah. Setakat ini belum ada sebarang rundingan rasmi dengan mana-mana kelab, tetapi seperti yang hampa semua tahu, minat dari kelab Saudi masih lagi wujud dan masih lagi konkret. Ringkasnya, situasi Mo Salah kini berada pada persimpangan besar. Liverpool perlu membuat keputusan dan dunia bola sepak sedang menunggu langkah seterusnya.